out of 10. Sedap. Hampa pernah rasa ayam masak kamyong? Kalau belum memang kena try sekali. Sedang elok ada mai kasih seorang 100 kan. Bolehlah guna buat beli barang dapur. Kot lah tak tahu nak buat apa dengan duit tu. Lauk ni antara masakan fusion Chinese favourite kami. Kamyong tu maksudnya golden fragrance. Nak tahu macam mana wangi emas tu, hampa kena try lah. Bahan-bahan pun simple je. Ayam kamyong ni dia lebih kurang macam masak kicap juga. Cuma lauk ni kategori lauk pedas sikit. Kaya dengan aroma daun kari, cili api, udang kering. Rasa umami dari sos tiram tu. Saya cukup rasa. Cuma untuk buat lagi sempurna, lagi wangi, lagi padu lauk ni, hari ni kami guna sos tiram Hamadaya, kicap kurang garam Hamadaya dan sos soya bawang putih Hamadaya. Cukup dengan 3 barang ni, insyaAllah bertambah perfect lah rasa dan aroma ayam kamyong hampa. Tengok tu, bau dia, rasa dia, pedas, manis, masin, semua cukup. Japanese sauce ni memang sedap. Kami dah rasa. Banding dengan sos-sos lain, rasa kicap asli Jepun tu. Kalau hampa suka resepi ni, jangan lupa save video ni siap-siap and share dengan kawan-kawan lain yang suka masakan Cina. InsyaAllah. Sedapnya. Berapa dia? 10 out of 10. Korang nak rasa?